Hari ni saya nak bagi sedikit semangat dekat rakan-rakan saya lah, semangat ikhlas pada bulan Ramadan. Okey, jom. البدر كطلعته وجه جميل والشمس كبسمته ظل ظليل هو عبد الله سيد الخلق. Alhamdulillah, kita dah kata Al-Quran kan. Ya, dekat bulan puasa kan tu. Semoga Allah memberkati apa yang kita bagi bulan Ramadan ini. Amin. Okey, tak apa. Nanti saya cek dekat office. Zian, perasan tak? Ada ni bang, selalu pun nak puji dengan Miss. Macam dia je pandai di kelas. Ya, dok. Kadang rasa saya nak pandai kan. Pada Zen, nak berantasi dengan kita kan? Dia suka kita terus, tak marah pun. Ada, kamu cerita pasal lain. Pada Rizal, kita tak ikut cakap contoh. Kita kena belajar pindah. Asal lah, kita gurau je kan. Tangan gurau tak boleh. Walaupun gurau tak pergi perhatian dengan orang, kan boleh rosakkan akhlak kita. Tak pernah kita nak cek hati pun. Tapi betul juga apa yang Anda cakap, jadi kata-kata. Yalah ada, sorry. Lepas ni kami jaga lidah kami. Betul tu, lebih baik aku suruh kau daripada aku cakap gurau pasal kau. Itu dah baru akhlak yang baik.